Suami siapa yang tak suka kan? Bukan nak suruh kita jadi ratu cantik, tak payah. Ya, Alhamdulillah, ini semua Allah kurniakan. Kita ni kan wanita, kalau kita pandai jaga kesihatan dan penampilan, of course suami kita bangga. Kita kena niat lah kita buat ni semua untuk gembirakan hati suami kita. Datuk K memang dia orang perfectionist sebenarnya. So perfectionist ni kita kena berusaha lah juga. Bukan nak suruh kita jadi ratu cantik, tak payah. Suami tengok pun sejuk mata memandang. Datuk K pun banyak bagi sokongan pada saya. Selalu ingatkan saya, okay, jom kita jogging, jom kita pergi naik basikal. So aktiviti ni seronok pasal sama-sama buat. Suami saya sendiri memang health conscious. Datuk K ni dia lebih disiplin daripada saya. Dia lebih menjaga makan dia dan lebih aktif dari segi aktiviti kesihatan dia. Secara tidak langsung kita terikut tahu sebab kita isteri kan. Kebetulan juga last year saya penuh dengan konsert yang perlu saya lakukan sepanjang tahun lalu. Punya berat badan tu makin menurun. Sebab saya banyak buat juga aktiviti yang lebih konsisten. Saya non-stop buat latihan kecergasan seperti Muay Thai. Saya buat pilates juga, saya masuk gym juga, brisk walk juga bersama dengan suami. Ada masa kita akan kayuh basikal. So aktiviti saya memang penuh dengan suami. Bila dah turun berat badan saya pun enjoy dengan apa yang saya dah buat sekarang. Saya ambil masa juga, saya bukan drastik punya penurunan berat badan. Saya dapat turunkan berat badan saya dalam lebih daripada 10 kilo. Kadang-kadang saya relax juga. Macam lepas bekerja, lepas konsert saya pun bercuti. Saya tak limitkan saya untuk enjoy moment tu, saya makan juga. Bila saya dah meningkat usia, 40 je saya dah rasa macam sikit-sikit badan kita ni macam ada kekurangan, dah rasa lemah. So daripada situlah saya ambil inisiatif untuk lebih lagi menjaga kesihatan saya, kesedaran diri.